皆さん、こんにちは。おはようございます。Saya belum connect mouse lagi. Assalamualaikum, おはようございます。ちょっと待ってくださいね。ちょっとマイクのセットアップがまだできてない。あくまるさんおはようございます。さあさんおはようございます。こんにちは。皆さんお元気でしょうか？元気なんですか？元気でしょうか？おはよう、おはよう。あすらさんおはようございます。皆さんおはようございます。お元気でしょうか？Sehat ke? Nasi si kecil tu tak hilangkan sensei. Betul. Tak hilang. Ada. Sensei je yang tak jumpa ada atas sofa semalam. Sebab dia tak sekali dengan tu kan. So sensei ambil tu waktu malam, tak nampak. Tukar mic jap. Kore kikoeru? Daijoubu. これなんか大丈夫そう。まだ変わってない。ちょっと待って。これならいける。よし。おはようございます。元気です。いいですね。Seperti biasa pagi ini kita nak belajar bahasa Jepun. Apa tema kita bagi hari ni guys? Apa tema kita? Saya letak tema apa Saya selalu tak tahu nak letak tema apa. Negara dah hari tu tapi saya tak buat dalam YouTube lagi. Kita nak buat tema apa begini? Nazli Danias, ohayo gozaimasu. Tema nama. Kalau tema nama kan memang tak habis lah. Kalau cerita pasal nama kan sampai besok tak habis. Coba saya ni. Saya letak Tickfinity dulu supaya nampak chat nanti. Gimana? Nak letak tu ke? Hari ke? Hari dengan bulan. Macam best tak? Warna maybe. Warna dah buat hari tu. Boleh je nak buat sekali lagi. Barangan dalam rumah nak tak? Barangan dalam rumah. Okay, tema hari ni adalah barangan dalam rumah. Barangan rumah. Perabot ke apa kan? Barangan dalam rumah. Yes. Let's go. Garam. Okay, betul lah tu, garam. Apa garam, guys? Garam apa dalam bahasa Jepun? Kanji dia saya ingat lah. Alhamdulillah, saya baik ingat kanji, garam. Sonna muzukashiku nai desu ne. Kore ne. Gula, garam gula. Garam gula, okay, ons. Kita tak gula sekali, guys. Apa garam dalam bahasa Jepun, guys? Siapa tahu? Kandar san ohayo gozaimasu. Kuai 630 ohayo gozaimasu. Adam 94 ohayo gozaimasu. Meletak tupai ohayo gozaimasu. Amran Zaid 26 ohayo gozaimasu. Sabar dulu. Apa garam dalam bahasa Jepun? Siapa tahu? Adlan san ohayo gozaimasu. Asara san wakarimasu? Garam. Garam wa nan nano ka? Garam. Tak sabar tunggu 1K ni sensei. 1K apa ni? 1K tab ke 1K viewer? Saya tak rasa lah realistik kot 1K. Boleh follower. Tunggu 1K. Siapa ni? Siapa yang follower? Jepun saya tak pandai. Tapi China okey lah. Apa China? Chinese punya garam pun dalam bahasa Jepun. Edwin Ines ohayo gozaimasu. Asra-san belum 1000 Asra-san belum 1000. Honto da ne. Kalau 1000 boleh buat live betul juga. Okay, so garam dalam bahasa Jepun is shio. Kenapa entah? Bukan kata tadi tahu bahasa Cina ke? Dia kata dia tahu bahasa Cina tapi shio desu ne, shio. Kalau tak tahulah kalau korang pernah tengok Aji Shio, Ajinomoto kan? Dia ada satu produk nama dia Aji Shio tau. Aji Shio ni is garam yang diletak Ajinomoto. So dia macam garam berperasa tau. Okay. Kalau gula, siapa tahu apa gula dalam bahasa Jepun? Gula punya kanji susah. To saya ingat kore kan kore da. Kore da ne. To wa tasaka ni machigai nai to kore da to omou. ちょっと難しいかな。これ？いや、なんか違う。本当だ。これ。これがなかった。そう。これ合ってます。合ってる？そうですね。砂糖です。
So sebutan dia sato, sebut dengan saya sato, satu siok, sato ne, sato. So sebutan dia sato siapa yang tak tahu tu sato ne. Inilah masanya untuk korang tahu. Satu is siok. So siok dia punya sebutan dia tak panjang, bukan siok. Sato to panjang. Hati-hati sebab satu bukan satu, betul. Satu orang selalu salah sebut. Apa-apa yang ada tu sebab panjang pendek adalah pembunuh pelajar bahasa Jepun. Bukan siok, bukan. Okey. Kalau cuka apa cuka? Siapa tahu? Cuka. Cuka punya kanji dia ada menatang ni, tapi saya tak ingat apa kat sebelah kiri dia. Mizudake. Bukan Satoru, bukan. Itu. Saya ingat macam Sakujitsu sikit. Gomensai, machigaimashita. Gomensai. Kakijun, machigaimashita. Gomensai. Sebutannya su. Sebab itu kan dalam bahasa Jepun untuk by the Galet-san, thank you for the share. Kyulin, ohayou gozaimasu. Izha-san follow, arigatou gozaimasu. Thank you guys. Kepada mereka yang baru saja masuk, jangan lupa follow Kayo Coaching sebab kita ada mengajar bahasa Jepun secara percuma. 1-to-1 kelas percuma sampai bulan Ogos. 30 minit. Itu desu. Okay, su Okay, dalam bahasa Jepun kita ada sashisu seso tau untuk rasa. Sashisu seso. Dia ada macam akronim lah guys. So kalau shi is shio, garam. Kalau sa is sato. Tadi kita dah sebut lah tadi gula. Su is cuka, rasa masam. Kena dah rasa masam-masam. Honestly saya lupa say dengan so. Siapa tahu? Sashisu seso of taste. Saya tak ingat say dengan so. Sumimasen. Wasurete shimasu. Okay. Hari ni guys, ohayou gozaimasu. Dan hari ni adalah tema barangan dalam rumah Siapa tahu apa perabot dalam bahasa Jepun? Nanti siapa tahu seso punya rasa begitu sensei? Se dengan so saya lupalah. So I think lah kanji ni. Sebab Ajinomoto punya moto maksudnya rasa umami. If I'm not mistaken lah. I might be wrong here. I think it's this one. I don't know. Okay, so perabot guys. Apa perabot dalam bahasa Jepun? Okay, saya tulis kanji dulu Okay. So desu. Kagu desu. Kagu desu ne. Actually, kagu sama dalam bahasa Cina dengan bahasa Korea tak silap? Betul tak? Siapa tahu bahasa Korea atau bahasa Cina kat sini? Sepatutnya kagu sama dalam bahasa Cina dan bahasa Jepun. By the way guys, hari ni kita nak minum bliss tea. Bukan, not sponsored. Kita ambil bunga rose satu. Kita ambil goji berry satu. Kita ambil chrysanthemum dalam ni kot. Ni kot cukup. Ni apa ni tadi? Kekwa, melur, bunga goji berry. Saya tak tahu beza. Oh, kekwa ni. Ni kekwa. Ambil kekwa sikit. Boom. Kalau cagu sensei, cagu apa? Tak tahu sensei apa cagu tu, apa benda cagu tu. So, miso kot hadir. Miso So, miso Sensei tak ingat lah. Letak air panas sikit. Doakan tidak tumpah atas kertas sensei. Okay, kita bagi flavor tu. Memflavor dulu. Oh, dah tumpah sikit dah. Ayo, kena yang lain ke? Okay, tak kena. Kena! Kena lagi! Okay, kita bagi ni kering dulu. Say ada ke masalahnya? Rasa saya ada say. Ada say. Okay, tadi cargo kita tengok perabot. Okay, so cargo saya tulis lagi sekali cargo. Okay, kita akan
tengok bawah Kagoo ni ada banyak tau yang orang tak tahu. Dan honestly maybe some of them saya pun tak tahu. Kagoo Ada tau, ada istilah orang Jepun baru buat untuk perabot mesra space. Dia ada nama dia. Spekago. Speka ke apa tah? Spepa Kagoo. Space Performance Perabot. Otak saya fikir something else tadi tapi bukan say. Okay. Okay, so Kagoo is perabot So hari ni tema kita dalam barangan dalam rumah barangan dalam rumah. Which is banyak lah je sebenarnya kan. Okay, apa lagi dalam rumah korang yang kita boleh bahasa Jepun kan guys? Okay. Kalau drawer, siapa tahu? Drawer apa dalam bahasa Melayu? Laci. So. Laci Laci. Yang tarik tu. Abang bukan student KTJ ke? Betul, Jil? Dah bukan student lah tapi bekas student. Kenapa tu, Jil? Lihan in Japanese, how to write it? Ilhan. Kalau Ilhan nak tahu, 100 coin. Kita tak tulis nama hari ni. Kita bahasa Jepun Okay. So drawer dalam bahasa Jepun kita sebut korek minasan wakarimasu? Korek desu. Yomemasu ka? Boleh baca ke? Salih Hasanib, ohayou gozaimasu. Wolf Roxy, ohayou gozaimasu. So, laci ataupun drawer dalam bahasa Jepun is hikidashi. Hikidashi. Taskani hikidashi da tomo. Tak nampak apa tu? Okay. Saya ingat kamera saya ada isu ni. Salih Hasanib follow, arigatou gozaimasu. Okay, kita dah ada drawer ataupun laci. Okay, kalau almari, actually saya tak tahu almari. Generally tak tahu. Almari dalam bahasa Jepun is bahasa Inggeris is wardrobe kan? Wardrobe bukan almari baju ke? Tengok jap. Okay, yang ni saya generally tak tahu. Kalau saya tak tahu saya cari guys. Saya tidak berbohong. Kalau saya tak tahu saya bukan buat-buat tak tahu. Almari tak saya wardrobe kan? Azuf ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Saya pernah tengok perkataan ni. Saya lupa. Okay. I know now. Gerobok bang. Apa benda gerobok tu? Kurozetto. Apparently, closet or cabinet is todana. But I guess kita boleh orang Jepun akan sebut usually kurozetto. Kurozetto. Sebab saya dulu tak ada closet tau. Kita orang ada locker sahaja. Jadi sebab ada locker sahaja. Jadi saya tak berpeluang untuk menyebut perkataan kurozetto. Typo terus habis. So kurozetto ataupun todana apparently. Okay, tana, perkataan ni ada maksud tau. Sensei baru saya ingat tau, kanji tanah ni dua kanji bulan dengan pokok for some reason. I do not know why. But this is it. Tanah ni maksudnya para guys. Para. Ni bukan para penonton ibu-ibu bapa-bapa guys. Para ni maksudnya shelf. Shelf. So shelf ni maksudnya satu macam papan yang leper yang kita gantung dekat dinding ke, letak banyak-banyak stack. Banyak ke kan? Letak barang atas tu. Para is hanging shelf. Shelf. Coba deh. Saya punya pemahaman is para is macam ni. And kita letak barang atas tu. Now, benda ni mungkin ada letak dekat dinding ke, mungkin ada letak dalam shelf ke. Which saya tak tahu apa benda tu. Dia macam papan, dia bukan papan rakarya. Papan yang kena stick pada something, macam pada dinding ke apa, yang supaya kita letak barang atas tu, barulah dia jadi rak. Itu dia, rak.
Baru dia jadi rak. Kalau dia papan biasa letak atas bawah, dekat bawah lantai ke apa, itu bukan kira shelf. Bahasa para-para ni jarang orang tahu sensei. Bahasa para-para tu apa? Perkataan para-para tu Sebab para is sebutan kita lah, tapi dalam buku teks, dalam Seishkina Malaysia Go, official Malaysian, kita tak sebut para tu untuk para orang. So para dia kena double para. So saya ingat dulu cikgu bahasa Melayu selalu marah. Dia kata para tak boleh, para orang para tu yang shelf tu. So tanah is para shelf atau right. So. Kalau korang tengok, tanah ada banyak. Contoh, hondana. So bila dia bergabung dengan buku, dia jadi hondana. Siapa pernah dengar perkataan ni? Hondana. Hondana. Saya tulis ABC juga lah bawah ni. Kok lah ada orang nak baca kan. Hondana. So tanah bercampur dengan hon, dia jadi dana. Kalau para I think kabekake tanah. Yeah. Tak silap sensei, para hanya digunakan untuk orang macam para penonton, para ibu bapa. Kalau para dia digunakan, tapi saya rasa asasan betul. Kabekake punya tanah yes, tapi tanah yang itu rak. Tanah yang melekat dekat bawah, I think. Wow, guys. This is a vibe, bro. Ada rasa roll, ada rasa kekwa, ada rasa bunga melus. Saya tak tahu apa rasa dia. But saya kuat rasa kekwa tu. Sebab wall mounted. Sebab dia kan para ni kan dia ada jenis yang dalam rak. And ada satu lagi wall mounted. Oh, yang ni sembang bahasa ni saya tak tahu. Yang ni apa kata orang tu, academy sikit. Rakarya, follow arigatou gozaimasu. So hondana maksudnya rak buku rak buku, hondana. Okay, ada satu lagi tanah yang agak famous dekat Jepun. Kalau korang pernah dengar perkataan ni lah. Kanji ni susah sikit. Sekejap, tengok sekejap. Saya lupa kanji dia. Saya boleh image picture, tapi saya tak tahu yang tulis. Betul. I was a bit right, I guess. Yang ni agak famous kat Jepun guys. Banyak guna ni. Ataupun sebutan dia amidana. Amidana ni pepara yang diperbuat daripada ami, which is net shelf. Okay, kalau korang tak tahu, ni banyak dalam kereta api, ni banyak dalam Densha tau. Okay, dia rak tapi dia besi, and then dia ada macam net supaya barang tu tak jatuh. So diorang tak guna full besi, mungkin nak jimat besi, I don't know. Dia guna net antara besi tu. So that usually Densha no naka ni arimasu ne. Yang ni dalam Densha lah usually. Maksudnya rak yang diperbuat daripada jaring. Kenapa pakai jaring? Sebab mungkin takut patah ke apa ke, saya tak tahu. Ke saya cakap pasal rak display tu, Kazari dana. I think rak is satu benda yang kita letak atas lantai, dan dalam rak tu dia ada pepara, which is papan tu. Tapi kalau papan tu dia pacak dekat dinding sahaja tanpa dia memerlukan rak yang boleh letak dekat atas lantai, yang boleh angkat tu, then I think that's para. Masih follow, arigatou gozaimasu. Thank you. Masih follow. Amina tu tempat luggage dalam train bus, yes. Usually orang letak luggage lah kat situ. Barang kecil orang tak letak sebab nanti dia akan tembus ikut net tu. Okay. Kepada yang baru saja masuk, jangan lupa follow Kaya Koji sebab kita mengajar bahasa Jepun secara percuma kepada mereka yang berminat untuk belajar bahasa Jepun satu persatu. 30 minit percuma sehingga bulan Ogos saja. Arigatou gozaimasu. Saya lupa kanji. Sensei pun lupa kanji. Abi masalahnya, Arigatou-san. Ni satu lagi bacaan dia is mo. Ada mo, saya tak ingat apa. Mo. Ada something. Okay, so tanah ni. So tadi kita cerita pasal perabot iaitu kagu, hikidashi, drawer, todana ataupun kurozetto, almari. Tanah is para ataupun shelf, rak.
Hondana, rak buku. Amidana, rak jaring yang usually dalam kereta api. Tu ikut guys. Okay. Jom kita pergi yang seterusnya. Saya kena terbalik kan sebab tak cukup space. Okay, Syol ni. Tengok bateri jap. Berapa tinggal bateri ni Zee? Tengok jap bateri. Bateri phone. Macam mana dekat saya? 28%. Okay, good. Daijoubu desu. Sumimasen. Shitei shimashita. Ran, thank you for the share of the live. Kepada mereka yang baru saja masuk, siapa yang belajar bahasa Jepun? Cuba tekan satu jap nak tengok berapa ramai yang belajar bahasa Jepun kat sini. Kecuali orang-orang yang saya tahulah. Aizushi, ohayo gozaimasu. Montel seperti biasa. Ons Montel. Mi, Hazumi-san kata dia belajar bahasa Jepun. Ons. Ons, sangat-sangat. Hichan, ohayo gozaimasu. Mori no Hichan, hisashiburi. Amir, ni Amir Koyim ke? Asalnya Amir Koyim. Ohayo gozaimasu sensei, ohayo gozaimasu. Hatsu Birdie, ohayo gozaimasu. Jom kita belajar, sama lagi belajar benda-benda dalam rumah. Okay, macam dekat ni, yang ni is, I don't think this is Tana actually. I think this is Kuroseto, tapi dia bukan untuk baju tau. So, nandaro ne. Yang ni ada hikidashi juga. Dia gabung dalam satu. I don't know if it's rak or something, but it's a type of kagu lah. Dia ada banyak benda dalam tu. Which one? Which one apa? Oh, yang ini I guess. Yang ini I guess Todana I guess. Kalau yang tarik, sebab bawah tu ada hikidashi tu. Kalau itu di Sabah macam kami panggil bofe. Bofe. Macam tu kan sebenarnya? Bofet. Oh, genki desu yo, Monte-san. Genki desu. Shoki desu. Shoki. Siuman Okay guys, seterusnya. Apa lagi barangan yang ada dalam rumah yang korang tahu? Yang ni simple lah guys. Yang ni semua tahulah. Tak ada siapa yang tak tahu benda ni. Yang ni senang lah TV ni. So sebutan dia adalah televi ni. Bofe bukan Todana ke? I think so. First of all, saya tak tahu bofe. Tapi I guess ni Todana lah kot. Sebab dia ada pintu. Sebab keyword dia Todana tu, dia ada to kat sini tau. To ni pintu. So maksudnya rak yang berpintu. Bangku korang panggil bangku Galits? Ke tu orang Sarawak panggil bangku? Pasang projektor. Projektor apa tu? T-set. Rumah Sakuhin ada T-set apa T-set? Saya tak tahu apa dalam bahasa pun T-set. Sofa lah Sofa. Carilah benda yang mainstream sikit guys. Kat rumah saya ada zirafah. Nak tengok Todana tu. Oh. Kita tak nampak kot. Yes, bangku di Sabah. Oh. Kerusi apa guys? Kerusi. Ni Sakuin Tours kena tahu. By the way, Sakuin Tours ohayo gozaimasu. Bila nak join balik kelas sensei ni? Mahal kelas sensei. Which is not, I'm not gonna lie lah. Kalau kelas one-to-one mahal sikit lah. Of course. Ada katil baby. Katil baby apa Baby yo bed tu. Kana? Bed kegunaan baby. So that's Monte-san isu desu ne. Saya bagi tahu student kan. Kerusi pun nak jadi isu. Apa korang ni? Kerusi pun nak jadi isu. Dia siap. Kerusi tu sui terbalikkan. Tak faham tapi okey. Saya punya chat tak bergerak punya dari tadi. Kemana side? Asbox sensei, kami sebut S-box. Kalau orang Sarawak sebut S-box. S-box tu icebox lah saya rasa. Which means fridge lah peti sejuk. Okay, peti sejuk ni ramai tak tahu Peti sejuk dia ada dua tau. Dia ada peti sejuk dan dia ada peti sejuk beku. Ada beza tau dua benda ni. Peti sejuk beku tu belah atas, guys. Streamer mesti ada kaitan isu. Tak apa. Streamer tak perlu tu pun tak apa.
PewDiePie 100 million kan. Dia memanglah ada kerusi pusing-pusing tu kan. Tapi dia ada sekali tu dia duduk atas lantai. Sebab dia baru pindah. Time malam nampak tua, time pagi nampak muda. Saya nampak tua ke? Oh my god, I think my age is taking me, guys. Korang tak tahu, saya umur 72 sebenarnya. Sama lah tu Asbok. Aja, bukan Asbok. Sama lah tu bahasa kita Sese Sarawak sama Sabah. Lebih kurang tu, ya ke sama dengan Sabah? Korang punya bah tak sama dengan Sarawak kot, bah. Saya rasa lah. Kalau bah dalam Sabah, apa maksud dia? Okay, so listen Peti sejuk is Rezoko. Azo, 難しいね。これだっけ？確かに、これだと思う。違う？これ？これでしょ？ Peti sejuk ni bukan kereta Alphard tu ke? Saya panggil gerobok ikan. Peti ais macam mana? Damage juga ke? Damage? Ni kan guys, Zo macam ni kan? Ya betul Montez, sejuk beku tu sangat betul. Retoko desu ne. Macam ni ke eja dia? OMG. Kanji saya betul syak. Not gonna lie though, I'm quite awesome though. Betul kan? Betul kan? Not gonna lie though. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Allah mengurniakan sensei ingatan yang kuat. Sebab honestly kan, banyak masa saya macam, I don't think I can write this. Kanji ni agak susah. Bila saya tulis, oh, I'm actually awesome. Okay, Rezoko. Apa namanya, peti sejuk beku, dia jadi Retoko. Okay. Saya nak tanya korang lah. Pernah tak korang dalam chat kan? Ni genuine question lah. Kalau bergantung dengan jawapan korang, saya akan ajar korang benda lain. Okay. Bukan Zo, sorry. Toko, gomensai. Retoko. Korang pernah tak rasa, macam mana saya boleh ingat kanji ni? Macam mana dia boleh tulis dari memory Sebab I genuinely tak tengok apa-apa sekarang. Kecuali chat korang lah. Tapi Retoko tu korang tak tahu. Rezoko pun saya buat dulu baru saya tulis. By the way, this is so vibe though guys. Bliss tea, oh my god. Tapi dia bukan traditional macam the common teh uncang tau. Kanji memang selalu kelupaan. Baru nak tanya, struggle-nya nak hafal kanji ors. Ors tu apa? Minuman tu apa sensei? Minuman itu untuk diminum. Minuman tu minum sebab nak minum. Sedap. Tu je. Genuinely, that's my actual answer. Dia sedap. I don't know. Dia bukan sebab saya nak sihat ke. Rasa dia manis ke? Saya tak letak gula. Korang pernah tak rasa chrysanthemum? Teh bunga tu kan? Teh bunga yang kotak kuning tu kan? Dia rasa macam tu tapi tak ada gula. Tapi dia ada macam bunga rose, dia ada goji berry. So dia ada sedikit lah manis. Sikit lah. Man, this is so vibe man. Saya boleh suka teh Cina. Saya suka teh Cina. Ada teh herbal Cina dia orang jual tu yang pahit tu. Saya bukanlah suka. Macam saya boleh minum lah. Pahit lah tapi. Contoh kan, kalau saya kerja lama kan. Saya kerja kuat kan. So macam rasa tak sihat, saya akan minum tu. Bagus untuk liver. Dia tak manis, dia ori dari bunga. Yup. Macam saya suka gigit ginseng. Okay guys. Sore toko. Okay. Ada orang tadi baru nak tanya kan, macam mana saya boleh hafal? I give you the answer right now This is how my mind works. Saya nak share kat korang Korang dengar betul-betul Siapa yang nak tahu? First, yang saya buat ni, a lot of it comes from raw memory. Just memory lah, just ingat-ingat kan. But it all begins with
Mnemonics. Macam mana nak kata Okay, contohlah Zo is kanji yang susah tau. Saya ingat tak ingat actually kanji Zo tadi kan. Tapi dalam kanji ni, especially kanji, lagi susah kanji tu usually dia akan follow satu pattern tau guys. Saya bagi tahu korang pasal kanji punya pattern Kalau bahagian, ingat betul-betul ni Kalau bahagian dia sama, most probably sebutan Chinese dia sama. By the way, jangan lupa tap guys. Baru 959 orang like. What the heck? Syak, what the heck? Okay. I give you another example This is Zo. This is also Zo. Zo yang ini maksudnya organ. Kenapa saya tahu? Saya tahu sebutan dia Zo sebab ni. Saya tahu dia berkaitan dengan anggota badan. Therefore dia organ. Sebab kanji bulan. Sebab kanji bulan is usually berkaitan dengan anggota badan. Ingat sebutan sama kadang-kadang menghasilkan bunyi kanji yang sama. Boleh Korang tak payah tulis pun. Kalau korang dapat tulis, usually memori korang lagi kuat lah berbanding orang yang tak pandai tulis. But tak wajib. Okay. Another example. Tadi saya tulis kanji re to ko punya to kan. Okay. Kanji ni dia ambil daripada radical higashi, which means east, timur. Dua-dua bacaan dia to. Cuma saya tahu dekat sebelah kiri ni, ini maksudnya ice, beku. Ini maksudnya beku. Yang berkaitan dengan beku sejuk. Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu, pencerita movie Gale-san, share arigatou gozaimasu. Faham tak? Ini salah satu siapa sebut Hichang Saya nak bagi tahu dekat Hichang yang bagi tahu tadi kan. Ini salah satu benda yang saya pakai untuk senang menghafal, menulis dan relate kanji. Macam Mizu. Ya betul. Kalau Mizu macam ni lah. Kalau Ais macam ni. Saya kalau Genki third gen okay tak untuk self learning? No comment. Saya tak pakai Genki. Saya tak self learn. Dulu saya tak self learning lah. I mean saya incorporate self learning plus kelas dekat university. So kalau korang nak tanya pasal self learning, 100% I'm not the best person to ask. You can ask Ruronin, you can ask Hika. Saya nak suruh dia tukar nama lah. Dia duk pakai Karage tu, susah orang nak cari nama dia nanti. Yang tu 100% self learn. I would say 30% self learn, 70% you know what, 50% lah, 50-50 lah dalam sepanjang ni. Tapi asal-asal kata boleh kan. Dia sebenarnya pencerita movie, saya nak bagi tahu it's not about the book, it's about you. Kau pernah tengok cerita Kung Fu Panda tu? Dia nak buka Dragon Scroll tu kan. Bila dia buka, apa it's nothing. There is no secret ingredient. It's just you. Gitu. Buku teks adalah alat bantu mengajar. Dia membuatkan pelajaran lebih mudah. But it does not make you pandai. Korang kena ingat ni. Kuali dekat rumah wujud untuk bantu kita memasak. Bukannya sebab ada kuali dekat rumah, tiba-tiba makanan siap. Kalau korang pakai automation pun kan, korang pakai benda-benda canggih ke apa ke untuk buat masakan kan, korang still kena ambil bahan, letak dalam tu, pergi beli somewhere, faham tak? So buku teks dia adalah untuk membantu kita belajar. So kalau nak tanya sensei mana satu buku yang paling ngam untuk study, sebenarnya kebanyakan buku ngam je sebenarnya. Tapi dia depend dengan you lah. Itu paling penting. I would say pembelajaran bahasa Jepun is yang affect pembelajaran bahasa Jepun, minoritinya adalah buku teks ataupun bahan pelajaran. Majoritinya adalah you need to incorporate dalam bahasa seharian. Serious vibe guys. This is so vibe bro. Vibe gila. Baru start 2 minggu tapi for the past 2 weeks ni menghafal hiragana. You should hafal hiragana lah. Hari ni baru nak start buku teks. Yang baru nak hafal hiragana, saya bagi tahu, saya ada ajar seorang budak form 1 ni, insyaAllah dalam 5 jam dia akan habis 46 huruf hiragana, and dalam jam ke-6 dia boleh baca dah. Kelas dengan sensei lah.
So kalau siapa yang tak confident untuk belajar hiragana sendiri, korang boleh opt for kelas one to one dengan sensei, tapi saya bagi tahu harga dia agak mahal sikit lah. But you do not need to repeat lah. Dia membantu lah. Okay. Sorry. Okay, apa lagi barang dalam rumah guys? Apa lagi barang dalam rumah? Tadi kita tengok peti sejuk beku retoko, peti sejuk retoko ne. Berapa for private? Private is 45 an hour. 45 an hour, ada diskaun kalau beli 4 jam ataupun 8 jam. Ada diskaun. That's the cheapest you get for premium class dalam pasaran. Sebab kalau premium class one to one usually 60 ke atas. Unless kalau tengok macam orang buat dekat track ke apa kan, saya buat RM10 sejam, RM20 sejam kan. Itu dia buat murah sebab dia baru start. Sebab sensei dah reputable, kalau reputable macam orang dah confident dengan brand sensei. Sensei Zulisang adalah antara orang yang belajar dengan sensei one to one dulu yang dapat menikmati harga RM25 sejam. Sekarang ni dah tak boleh. Sensei dah reputable guys. Ya, Zulisang. Okay, Keska. Kalau korang nak minta feedback dengan Zulisang macam mana kelas one to one, korang boleh tanya dia. Dia ambil kelas one to one dengan saya dulu. Cuma dia ambil waktu tu harga sensei murah. Sensei tak confident dengan brand. Sekarang saya confident dengan brand. So, plus sensei pun, dulu sensei kerja dekat, apa namanya tu, dekat satu company, dekat company dulu, harga gaji sensei per hour is 35, which is Alhamdulillah besar. If you ask me lah. 35 an hour. So, kalau sensei nak buat freelancing, at least lebih daripada tu. That's why saya ambil 45. Hai Oji sama. Ben yang kata Oji sama. Ben. Korek hidung dia. Hai. Okay. Seterusnya guys. Apa lagi barang yang ada dalam rumah selain daripada Rezoko Retoko guys? Sekarang stop sekejap sebab saya sibuk sikit. Tak lama lagi nak sambung balik dengan sensei. Hahaha, sensei tunggu. Boleh. Tapi ingat tau, harga sensei tak sama lagi. Tapi kita ada harga bundle lah untuk 4 jam dan ke atas. Malaysia, thank you. How to say, pakai mulut. Sensei, ohayou gozaimasu. Tsukue ne. Tsukue punya kanji macam ni. Meja ni. Meja. Dame. Sensei ada private tutor ke? Sensei ada private tutor. Sensei private tutor. 现在我是我的这个 tidak tahu. Abang Kimia, saya bukan nak ajar bahasa Cina bro. Sensei punya kanji mantap betak. Judge. You judge for yourself. Awak rasa mantap ke tak mantap? Pen tu mainkan peranan ke sensei? Ya, sebab pen ni brush pen. So dia boleh lentok, dia boleh nipis, dia boleh tebal. Memang main function, memang main peranan lah. I mean ada buat private tutor. Memang kita ada buat private tutor Mayhem. Kita ada buat private tutor untuk budak sekolah pun ada. Untuk orang dewasa pun ada. Hahaha, use my mouse, betul. Okay, jom sama lagi. Okay, barang dalam rumah apa lagi guys? Meja sudah. Okay, kalau lantai, korang tahu lantai. Saya tak tahulah ada rumah yang tak ada lantai guys. Itu memang bersamamu betul lah. Berbumbungkan angka kenabu, lantainya tak dok retok 1000. Sekarang noun dengan sekarang verb tu apa beza sensei? Kai dah jawab dah. Satu noun, satu verb. Dah terjawab dah. So contoh tsukare noun tu, contoh nak kata semalam punya penat masih belum hilang. Kino no tsukare wa mada kiete nai. Kino no tsukare wa mada nokotteru. Masih lagi berbaki tsukare yang semalam. Tsukareta tu untuk tsukaremasu, tsukaremashita, tsukaremasen, tsukareteru, tsukareteta toka. Dia boleh tukar ikut tense. Tu beza dia. Jimen desu ne. Jimen tu bukan lantai Kisui. Jimen tu maksudnya permukaan bumi. Unless Kisui punya lantai rumah tu permukaan bumi, tak perlulah pakai tu. Jimen ini kanji dia.
Dia ada kanji tanah and then kanji menatang ni. I do not know what kanji is that. I just hafal. Dan kanji permukaan. Jimeng. Jimen earth surface. Jimen. So. Guna marmar. Okay, lantai is yuka. Yuka. Oh, sorry saya sebab duduk luar tepi jalan tak dengar bunyi bising. Oh, okay. Boleh tengok recording nanti Tengoklah recording nanti. Pen tu beli mana sensei? Smart pula. Pen tu beli dekat Popular pun ada. Tapi kalau nak beli boleh beli dekat beg kuning sensei juga. Tak tahulah beg kuning tu masih ada dalam sensei punya account ataupun tidak. Makanan Kak Ngah follow, arigatou gozaimasu. Thank you Kak Ngah follow. Kak Ngah hari ni apa khabar, sihat ke? Sudah makan ke? Okay, yuka sudah tadi. Kalau dinding apa guys? Dinding. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi. Sensei, Mandarin je fuyo. Ni hao ma? 我是很好啦。我要学华语。因为Mandarin hantam saja. Saya belajar sikit. 一点。Lama dah tengok Mandarin je. Genki desu ka? Mandarin je sensei sekarang ni dah fully freelancing. Sudah merasa kebebasan dunia. Tapi dikejar benda lain. Orang kata kita boleh apa-apa kita buat dunia ni tidak boleh lari dari masalah. Okay, so kabe desu ne. Kabe ne, dinding ne. Yoroshiku, otsukare-san desu. Otsukare-san, Arif Rafael rendezvous. Mandarin je kalau nak belajar bahasa Jepun dengan saya boleh kita barter dengan Mandarin. Saya tu pernah minta student saya tolong ajarkan, and in return saya ajar dia bahasa Jepun. Tapi sebab dia perempuan, saya tak ngam lah nak buat one to one dengan dia kan. So dia berhenti agak sekejap lah. Muhammad Puzi Ismail, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Okay, dinding kaben Apa lagi? Ceiling. Ceiling ramai orang tak tahu. Orang tahu dinding. Lantai dengan ceiling orang ramai tak tahu. Sebab jarang pakai. Okay, ceiling saya tulis kanji dulu Saya tulis kanji dulu. Kore dakke? Tasaka ni kore da to omou. Nande kono kanji ga sensei mo wakannai desu. So. Hebat lah. Boleh tahan Macam mana korang tahu guys? Saya belajar lah sisi. Okay, tenjo desu ne. Tenjo desu. Tenjo. Mandarin je sekarang ni sihat ke? Masih lagi buat kelas. Saya ada jual digital content ni. Saya macam nak buat macam tu ke? Ceiling kalau Sabah kami panggil deck. Kita orang panggil padong. Kita orang panggil apa Padong kot. Padong. Tengi bukan. Tenjo. So, Zoro-san. Ni memang sebutan dia I. Tapi dekat sini dia Dijo. Mochi follow arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.次行きますね. Tenjo sudah. Okay, kalau lampu guys. Lampu apa? Dia ada dua actually. Lampu. Ini pun lampu. Macam mana? Tak kanji dento. Lupa lah saya dento punya kanji. Oh, okay. Saya hampir ingat tadi. Lupa kanji tu. Ataupun kanji ni juga Denki atau Raito. Raito is not wrong. Tapi saya explain apa beza dia Okay, so ini Denki desu ne. Ni Dento. Denki. Dua-dua boleh jadi lampu. Tapi usually orang pakai Denki. Ohayo, konnichiwa sensei. Konnichiwa, Muhammad Irfan sa. O genki desho ka?
Okay. Raito bukan cerita Death Note tu guys. Raito kun. Dia ke? Death Note のルールはこれなんだよね。どうしたリンゴくれ。Okay,ごめんなさい。Light. Okay. Ada beza sikit guys, Raito dengan Denki. Ada beza sikit. First, Denki boleh digunakan sebagai elektrik juga selain daripada lampu. So, dia ada dua meaning Dia jadi lampu, satu lagi dia jadi elektrik. Raito is macam illumination. Macam mana nak kata lampu yang ada koreografi, ada warna-warna, itu kita boleh panggil juga sebagai light. Dia ada difference sikit je difference. Bahasa Kyoto dengan Tokyo lain ke se? Tak tahu. Saya tak pernah duduk Kyoto mahupun Tokyo, tak pernah duduk situ. Mungkin lain kot, tak tahu. Kipas angin, let's go guys. Kipas angin, kanji dia susah. Saya selalu lupa kanji dia. Kipas angin, sample. Macam mana tak sebut dia? Saya ingat dua kanji tahir je. Sebab kanji tahir ni senang sikit. Tapi sen ni saya lupa. Bukan macam ni ke? Lupa. Sekejap. Oh, sorry. Betul. Senpu kyaku? Ada ke senpu kyaku? So, pali arigatou gozaimasu. Pali-san, arigatou gozaimasu. By the way, kepada mereka yang belum lagi follow Sensei sekarang. Kita ada tawarkan kelas percuma 30 minit. Private 1-to-1 kelas 30 minit percuma kepada mereka yang berminat sehingga bulan Ogos sahaja. Book dalam bulan Julai. Kalau korang nak book bulan Ogos boleh. Tapi dalam bulan Julai ni korang kena book. Okay? Bulan Ogos, tak boleh dah. Tulis pakai pen apa saya? Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Brush sign pen jenama Pentel guys. Silakan. Ada orang dah beli, dia orang kata puas hati So ni sebutan dia. Senpu desu ne. Senpuki. Tatsumaki senpuki aku. Oh, okay. Ni bukan teknik temari ke? Okay, kepada mereka yang baru masuk, jangan lupa follow Kaya Coaching sebab kita mengajar bahasa Jepun percuma almost setiap hari. Almost setiap hari. Dan kita akan post video-video ni. Kalau korang rasa korang ketinggalan, Sensei, saya nak dengar semua tapi saya ada kerja tadi. Kalau korang nak dengar semua, daripada korang buang masa dengar benda apatah dekat YouTube, dekat tube anda, sila tengok dekat tube anda. Saya akan upload dekat situ lah. Okay guys, seterusnya. Apa lagi? Kipas angin sudah, lampu sudah, meja sudah. Lantai sudah, dinding sudah, ceiling sudah. Apa lagi korang nak tahu? Langse. Okay. Langse ada perkataan betul? Langse, that's very good. Langse is... Siapa tahu apa langse? Watashi wa watashi, anata wa anata to. Na minaeta gonna ki mo suru wa. Na no ne chini ga aru kohi no shimi aikawarazu na no ne na futari utsureba pedem stay with me. Oh, Plastic Love. Gang Sensei. Oh, my love for you. That's my love for you. For you. Betul. Bukan lagu tu ke? Okay, macam mana saya lupa lagu dia. Okay, seriously. Curtain desu. Curtain. So, okay, belakang langse ada tingkap. Okay, so apa tingkap guys? Plastic Love Nakamura Yui kan? Bukanlah yang Love for You tu lagu tu Stay With Me.
Alamak, kita punya chat freeze lagi. Dia kena connect balik. Okay, see you masen. Doa bukan. Doa is pintu. Mado des. Mado macam mana? Mado kanji. Mado kanji susah lah. Sini kan? Tak silap. Sini ke mado punya kanji? Kenapa saya salah? Oh, gomen nasai. Salah. Ada lubang, ada bertemu, ada public and ada hati. Sumimasen, mado desu. Mado. Real san follow arigatou gozaimasu. Plastic love lain lah. Ah, ni. Totsuzen no kisu ya. Na. Okay, saya baca lirik bahasa Jepun ni. Totsuzen no kisu ya. Atsui manazashi de. Koi no programu o. Kuwasenai de ne. Deai to wakare. 上手に打ち込んで時間が来れば終わる Don't worry. Mundur sikit sensei, baru goyang dumang. Bersiap. Aku tidak mau bergoyang. Aku cuma mau menyanyi. Kenapa nyanyi mesti goyang? Saya lah goyang. Nyanyi je lah. Nyanyi pakai tekap, kan pakai pinggang. Ons. Okay. Tingkap sudah. Pintu apa pintu tadi? Pintu saya baru sebut tadi. Saya saja je nyanyi tu supaya korang lupa saya cakap apa tadi. Tu semua sengaja guys. Okay. Doa ni bukan doa guys. Gitahu Halim Sensei. Mado no kanji salah. Bagi tahu lah. Nak risau apa? Halim Sensei pun kadang-kadang saya guarantee kalau dia tulis kanji mesti ada part dia macam tak ingat lah macam ni kot. Tak sure lah. Saya rasa macam ni kot kanji. Ada je biasa guys. Orang Jepun membuat. Saya tak takut bagi tahulah Halim Sensei. Tak takut saya. Nanti dia bagi tahu betul lah kan. Orang Jepun buat jugalah. Ada je. Cikgu Jepun Sensei pun ada buat dulu. Kanji salah. Gurau lah. Takut lah tu nak bagi tu. Cik. Ni Nami Aero ni apa? Kolik Kolik Halim Sensei ke? Student Halim Sensei? Atau kedua-duanya sekali? Which is very common lah. Why doa guna katakana? Sebab dia bukan perkataan Jepun. Sekejap, height ni mana satu ni? Cikgu ke? Kelas free tu setiap hari apa Sensei? Berapa jam? 30 minit sahaja Galets yang pilih. Dia just booking. Galets yang booking. So dia completely like according to your time, not my time. Macam mana tulisan tu boleh disebut? Saya pelik soalan ni. Macam mana tulisan tu boleh disebut dengan menggunakan mulut? Macam mana tulisan tu boleh, saya tahu kenapa. Macam mana tulisan tu disebut is doa des. Doa ni. Pintu. Dia ada satu lagi which is to kanji ni sebenarnya, tapi saya tak pernah dengar orang pakai to sahaja. Tobira ada. Nami Aero tadi apa? Student ke cikgu? Ke kedua-duanya? Okay, ini Tobira guys Sebenarnya cerita Doraemon punya pintu ke mana-mana tu dia pakai Tobira. Cenetah. Dokoemo Tobira. Tak silap Sensei. Kan? Tak silap macam tu kan? Kau saya salah. Dameo, follow arigatou gozaimasu. Saya tak ingat lah cerita Doraemon. Dokodemo doa. Oh, Dokodemo doa dia sebut Okay. Korang yang lagi tahu Doraemon, tak sure. Bro, seriously bro. This tea is so vibe. Dochiramo Tobira. Macam salah aje. Air tu siapa tadi? Cikgu ke student? Kalau tak nak bagi tahu tak apa. Kadang-kadang ada orang dia malu sikit. Saya malu. Saya tidak mau bagi tahu. Tak nak bagi tahu senyap je Okay. Jom. Seterusnya kita pergi. Tobira sudah.
Yang ini, okay, dapur gas saya bagi tahu lepas ni kali. Okay. Yang ini kebanyakannya ada di Jepun sahaja. I've never seen it anywhere else. Kat Malaysia, bukan. Malaysia tak pernah tengok. Yang ini Aeru-sang tahu tak? Nami Aeru. Ini tahu tak? Ting ting tidididing. Yeah, power shot Nami Aeru. Yes, ne. Amado desu. Amado bunyi macam satu teknik dalam Naruto. Amado. Amado ni maksudnya pintu yang kalau korang tak tahu, pintu pakai waktu hujan. Correct me if I'm wrong Pakai waktu hujan. Maksudnya macam ni tau. Dia kan pintu, dia macam dekat belah tingkap. Dia macam ni guys. Kalau tingkap kan, korang akan nampak ada I think it's tingkap kot pakai. Dia macam tingkap tu kita buka tingkap tapi kita tutup satu lagi slide waktu hujan supaya macam daun ke apa tak masuk macam tu kot bila angin tiup kuat. That's my understanding of that lah. Cikgu mesti tahu kan maksud nickname saya. Basai tu hukuman dengan dosa. Macam penapis lagi tu, if I'm not mistaken lah. Sebab kawasan saya dulu I think ada Amado, tapi saya tak tahu exactly apa function dia. Dia macam jaring. Dia macam pintu jaring yang kita slide tapi dia jaring. Macam tu. Kat Korea memang tingkap macam tu. Kan? Saya rasa tu nama dia Amado. Betul tak Aeru-sang? Am I right or am I not? Kelambu, bukanlah kelambu. Saya tak tahu kenapa dia pakai ama tu. I don't know why dia pakai kanji ame dekat sini. I don't know why. Supaya tak masuk nyamuk batu. Mungkin lah. Tapi sebab kawasan saya memang tak ada nyamuk. Oh, tapi kawasan saya dulu kan. Ada banyak semi. Semi ni maksudnya cengkerik guys. Apa kebarang kalian korang akan ingat perkataan semi ni besok hari? Saya rasa sikit kot. Okay. Arigatou gozaimasu. Silent Amani. Kita ada seorang lagi pro bahasa Jepun. Saya perlukan pro bahasa Jepun duduk dekat sini dengan saya. Sebab saya perlu ada orang fact check sensei. Bahasa saya tak selalu betul. Okay. Jom kita pergi seterusnya. Apa lagi barang dalam rumah kita tahu? Okay. Pintu sudah. Toilet. Toilet mesti ada So toilet kita akan ada dua jenis. Satu yang bahasa Jepun punya. Satu lagi is in general punya. Usually western punya lah kalau pakai ni. Oh, dapur gas je galet. Pasti saya beritahu Sumimasen. Okay, so toilet ni ada dua dalam bahasa Jepun. Satu sebutannya adalah toilet. Dengan satu lagi otearai. Otearai. Otearai ni kalau tengok kan kanji dia tempat cuci tangan. Te ni maksudnya tangan. Arai ni maksudnya cuci tau. I don't know kenapa nama dia otearai. Apa kaitan ni kan? Mungkin sebab lepas kita kencing, lepas kita berak, dipakai otearai, dicuci tangan ke apa. Mungkin lah kot. Okay, dapur gas. Hari tu saya dah hajar actually dapur gas. Korang ingat tak? Saya dah letak dalam tu. Saya dah letak dalam recording kita. Jamban cangkung tu otearai. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Cuma kalau jamban cangkung tu kita sebut washiki toilet dengan yoshiki toilet. Yoshiki is yang ada bidet, yang duduk. Washiki ni jenis Japanese. Yoshiki ni western punya toilet. Okay, so sebutan dia adalah kondo. Ini stove dapur gas.
Kalau malam kita tutup slide door dan lapisan dalam which is amado. Lindungi cahaya dari dalam dan. Saya rasa Airusan dia tulis banyak tadi. Tapi sebab TikTok dia ada limitation pada perkataan. Dia tak dapat nak habis. Dia tengah annoyed. Aku tengah type ni. Kenapa aku tak boleh nak type semua? Oh, dari dalam dan luar. Okay, itu je. Okay. Uzma, follow arigatou gozaimasu. Akaruma, follow arigatou gozaimasu. Anas, Hatomi, arigatou gozaimasu. Thank you guys. Jangan lupa kalau korang suka live-live kita ni, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa follow dan yang paling penting give lah. Omoshiroi. Omoshiroi desu ka? Kalau malam tutup slide door dan lapisan dalam which is amador. Lindungi cahaya dari dalam. Cahaya dari dalam? Lindungi cahaya dari dalam dan luar. Sekejap. Lindungi cahaya dari dalam mesti tahu. Lindungi dari luar. Saya faham. Macam salah tu. Oh, maksudnya supaya orang luar tak nampak dalam ke? Yang tu rasanya curtain dia, Syah. Amador boleh nampak dalam. Saya tahu sebab saya pernah lalu tepi asrama. Nampak dalam Amador tu. Biar Amador tu betul. Saya pun macam heran je. Kenapa ada 2-3 benda aku kena buka ni. Dari mana-mana arah jala Sensei. Oh, okay. Oh, tak boleh nampak. Tak boleh nampak Amador Sensei boleh nampak lah. Tempat Sensei lah. Dia cukup jarang kot. Dia mungkin depend dengan jenis Amador juga. Wakarimashita. Jom. Kita sambung lagi guys. Stove ke kondok. Kalau singki apa singki? Orang Airusan pernah dengar tak orang Jepun sebut shinku? Saya tak pernah dengar. Saya pernah dengar orang Jepun Malaysia sebut shinku. Tak ada kan? Okay, ons. Singki semenjo kan? Saya lupa. Singki is semenjo desu ne. Semenjo. Nagashi to flush. Nagashi tu apa? Galets. Alamak, saya punya chat freeze lagi. Gomenasai. So, senmenjo desu ne. Senmenjo, kalau korang tengok kanji dia, cuci muka punya tempat. Senmenjo ne. Adakah saya salah? Saya takut lah. Singki dapur Nagashi. Serius lah? I do not know that. Let me see. Nagashi. Kita fact check Galets in real time guys. Tapi kanji and lain saya tak faham. Oh betul lah, Nagashi is sink. Galets might be genius guys. I did not know that. Saya tak tahu tu. Nagashi wa yoto ya bunmyaku ni yotte fukusu no imi o motsu nihongo desu. Daidokoro no nagashi dai shinku. Shokki o aratta ri mizu o aratta ri suru setsubi. Kanji dia lain sensei. Sen je yang betul. Serius lah. Kenapa tipu? Betul. Saya kena tipu dengan Galets. Satu lagi is Nagashi apparently. Nagashi dai to kan Nagashi. Nagashi pun apparently is Shinki guys. I did not know this. Tipu doh Galets. Betul lah saya menjual saya. Betul lah kanji tu. Saya confidence. Saya keyakinan. Saya yakiniku. Coklat kopi susu. Konnichiwa. Yes ne. Coklat kopi susu Adakah orang minum coklat, kopi dan susu sekaligus? Alah, saya punya teh habis. Patutkah saya isi lagi satu? Malah nak panaskan air. Banyak lagi tak? Malah nak isi air. Bikin lagi. Jom, kita bikin lagi guys. Bikin lagi teh. Sonna ki mo suru wa
Tededeng, deng, 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 tededeng. Okay, jom kita sambung. Okay, apa lagi guys? Konnichiwa sensei, konnichiwa Ace-jiku. O genki nan deshou ka? Biasa Neslo, Kopilo pun orang minum. Oh, dia sensei komen nama dia terus dia masuk. Coklat kopi susu. Oh, itu ke maksud dia. Okay, arigatou gozaimasu. Fauji Sparrow, konbanwa. Cuci buah pinggan. Oh yeah. Coklat kopi. Oh, teh tu Saya ingat tadi tu, Neslo tu. Jun-san, ohayou gozaimasu. Penyabar jiwa, ohayou gozaimasu. Smart killer, ohayou gozaimasu. Okay, apa lagi yang kita nak letak guys? Singki sudah. Saya baru tahu Nagashi tu Apa ni? Nagashi Dai pun boleh juga. Nagashi Dai. Nagashi Dai desu. Rak piring. Saya tak tahu ni. I think it's Saraoki. Air-usang apa rak piring? Awip kabe. Kabe sudah. Lama sudah. Rak piring apa Saraoki Nah, rak piring tempat simpan piring. Ya betul. Tak, rak piring saya tahu tempat simpan piring. Bahasa Jepun dia. Komen. I think Saraoki kot. Tahu tak rak piring? Shokki no mizukiri. Shokki raku dish raku. Shokki dana. Betul Shokki dana Shokki dana sensei. Okay, ons. So dia pakai kanji tanah juga tadi lah. Okay, ons teruk. Shokki dana desu ne. Shokki dana desu. So. Okay. Iいですね。arigatou gozaimasu. Galet-san. Thank you sebab mengajarkan sensei benda baru hari ini. Tempat simpan piring. Arigatou gozaimasu. Apa lagi? Apparently Saraoki is also a thing. Cupboard, sideboard. Saraoki tu saya teka je sebab tempat letak pinggan. Saraoki. Tapi I don't know if it's an actual word. Meja makan. Okay, meja makan ada dua. Bukanlah meja, sebenarnya ada satu je. Yang ni Galex tahu tak? Saya dah tahu. Saja nak tengok Galex sangkut kalau ada baru. Saya letak saya punya dulu lah. Macam mana tak kanji ni? Saya selalu lupa tu. Ohayou gozaimasu. Gitsyong Tang. Ohayou gozaimasu. Kepada yang baru saja masuk, jangan lupa follow Kayo Koci. Kita mengajar bahasa Jepun secara percuma, guys. Table. Okay, table is just table in general. Ini jadi shokutaku. Meja makan shokutaku. So taku ni is kanji meja. Sebab itulah taku is kanji yang sama dalam takyu. Takyu is bola main dekat meja, guys. Takyu desu. Pingpong. Bola main dekat meja, guys. So Q ni is yakyu punya Q. Tadashi, sugoi. Sugoi desu ka? すごくないと思うんだけど、食器棚知らなかったからすごくない。まだすごくないです。これから勉強せなあかん。パンリーおはようございます。Okay, shokutaku sudah. Apa lagi Isu sudah. Shoki dana tu sensei shock. Tidak tahu. Sari sensei o ha yo gozaimasu. Apa lagi barang dalam rumah yang kita tahu, guys. Rezoko, retoko, shoki dana, table. Hasioki pun ada. Kaki meja apa? Yang ni saya tak tahu. Kaki meja dalam barangan dalam rumah, kaki meja juga jadi. Kaki meja apa Carpet is
Carpet is good juga. Kita tak sebut carpeto. Saya pernah dengar orang sebut carpeto. Yang ni saya lupa lah kanji shiku. Shiku susah lah. Shiku 難しいね。めっちゃ難しい。すっごい難しい、これ。これ、覚えるわけがないでしょ?これです。Karpet ataupun benda-benda yang kita... Apa ni? Aku tak tahu bahasa Melayu. Shikimono. Shiku ni maksudnya... Salah, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Sare sese mo genki deshou ka? Cover, bukan cover. Bukan cover. Macam kapet kan kita buka. Kita bukan nak. Kita cover lantai. Macam mana To lay down. Lay down. Bahasa Melayu saya tahu. Lay down. Bentang. So, shiku maksudnya. Shikimas maksudnya. Bentang. Shikimono adalah benda yang dibentang, aka kapet lah. Dia ada banyak je shikimono. Jenis-jenis shikimono kan. Sorry, ada tu saya mas. Sese kadang-kadang kan. Sese sharing bahasa Jepun ni. Sese pun belajar bahasa sendiri. Fixang ohayo. Kawan saya sudah masuk guys. So shikimono. Apa lagi dalam barang dalam rumah? Shikimono sudah. Malaysia ada gengkang saya tak rasa ada gengkang. Ohayou gozaimasu. So, Sare sensei desu. Hai. フォローしたっけ私。確かにフォローしたと思います。私フォローしました。はい。Akon 20. Nak kata Akon ni. Hatomi ありがとうございます。Kim さんありがとう。Thank you. Okay, apa lagi Shokutaku sudah. Selipar dalam rumah Selipar is selipar desho? Selipar. I mean, kita ada hakimono juga kot. Selipar deshita ke watashi? Attemasu? Sandalu dakke? Sebab kan, saya dekat Jepun jarang pakai slipper. Sebab orang Jepun selalu pakai kasut. Semua pakai kutsu tau. Genki desu ka tu apa? Genki desu ka tu apa guys? Genki desu ka tu maksudnya sihat ke? Gitu. Genki desu ka? Slipper kan? Sebab saya genuinely tak pernah sebut slipper dalam bahasa Jepun. Dekat waktu duduk Jepun dulu. Sebab kita tak pakai pun slipper. Kabar baik tuan. Kabar baik kan? Genki desu ka tu maksudnya apa kabar. So kalau kabar baik is genki desu. Genki desu ka? Hai. Genki desu. Slipper って言うのかな? スリッパは日本語でなんて言うか? なんという? スリッパじゃない? 日本語でそのままスリッパと言います。OK、じゃあ私がやってます。室内履き、難しいね。室内履き、上履きとか。難しい。じゃあそのままスリッパだ。わからない日本語、先生。slipper is slipper lah. Okay. Jangan marah saya, Airu-san. Takut saya. そうですね、スリッパですね。Benda yang kita pakai pada kaki. Slipper. Kasut kelopak jantung. Kasut. Terompah. Itu semua di dalam golongan hakimono desu. Haku no kanji musukashi. Oboete nai. Musukashi. Haku no kanji nandakke? それだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。履物です。履物。Benda yang kita pakai dekat kaki. Kasut, terompah. I don't
I think stokin is under Hakimono, Okay, stokin. Saya blur sekali tadi. Apa stokin? Kutsushita desu ne. Kutsushita. Ii desu ne. Ii desu ne. Stokin. By the way kan, kalau korang rasa korang akan terlepas kita punya live, kita ada upload live recording kita sonomama upload suru tokoro ga arimasu. Sore wa akai tube desu. Ada satu tube ni di warna merah tau guys. Tube warna merah tu kita letak kat situ. Chat free tu saja. Arigatou gozaimasu. Thank you Kim-sang. Thank you, ingat kan? Arigatou gozaimasu. Geta terompah ninja sensei ons. Geta. Cuma tak kanji dia. Saya tahu dia kanji bawah. Sono ato oboete nai desu. Geta. Sore da ne. Sore da ne. Terompah ninja Kenapa orang dulu pakai kasut terompah? Adakah benda tu like good, macam senang? Saya tak tahu. Macam saya rasa macam agak susah nak pakai. Namai wa sensei. Namai kalau Fik-sang nak tahu, Fik-sang stay nanti Fik-sang akan tahu. Saya sengaja tak bagi tahu. Nanti kalau saya bagi tahu Fik-sang, saya dah tahu nama saya, belah lah. Jadi dia akan stay lebih lama. Walking stick consider Hakimono? I think so. Sebab yang itu kita tak pakai dekat kaki. So walking stick is yang kita pegang gitu kan. Oh faham saya. Okay, ons. Bukan saya tak nak bagi tahu. Sajalah bagi. Ataupun kalau Fik join kita punya kelas, saya akan bagi tahu lah nama saya. Zori pun okay juga. Zori apa tah? Zori nandakke? Zori macam saya pernah dengar, tapi saya tak ingat apa benda. Zori tu apa? Selipar lepe? Kenapa saya tak jumpa? Kono live wa mecca ii to omou. Ii desu ka? Yankee-san, arigatou gozaimasu. Wabaki? Wabaki nama benda tu? Saya rasa uwabaki yang dipakai atas. Uwabaki dia macam ni tau. Uwabaki. Still pakai kanji hakimas tu tadi. Uwabaki ni Indo slipper. Okay, kalau korang tak tahu, I don't know kalau Indo slippers dekat rumah panggil uwabaki ataupun tidak. Tapi kalau dekat sekolah, yes, for sure. So contoh kan, ada certain bangunan. So dulu kan, sekolah sensei dia macam ni tau bangunan dia. Saya tunjuk korang Okay. Sini ni sekolah saya punya map dulu Okay, ini saya punya macam lobby sekolah lah sikit. Lobby sekolah. Ni lobby sekolah. Okay. Dekat sini ada pokok sakura tau. Pokok sakura. Pokok sakura. Sakura. Okay, ada bulatan lah kat sini untuk orang parking ke apa kan. Then dia ada jalan. And then dia ada jambatan untuk pergi satu bangunan ni. Bangunan ni bangunan elektrik. Orang budak-budak elektrik. Then dia akan ada satu lagi tangga turun pergi ke kantin asrama. Dan sini ada asrama tau. Ada 3 blok asrama. Ada satu lagi blok untuk perempuan. Asrama perempuan, 2 ni asrama lelaki. Okay, and then dia ada satu lagi bangunan sini. I think is library. Ni library. And then dia ada kedai co-op. Ni orang beli makanan apa semua sini. And then dia ada satu bangunan. Saya tak ingat bangunan apa. And then dia ada satu lagi bangunan atas ni. Okay, bangunan ni untuk budak-budak IT. Bangunan budak-budak IT ni Gomesa, kusami shichatta. Arigatou. Alhamdulillah. Alhamdulillah, arigatou. Dalam bangunan IT ni dia ada wabaki guys. So dia akan ada locker. And ada pintu masuk. And nanti dia masuk sini, kita kena buka slipper kita. So sini macam gengkang lah. And then kita kena tukar wabaki tu pergi wabaki tu. Sebab kadang-kadang kita punya kasut tu dia bawa kotoran luar. So nanti dia akan kotorkan bangunan tu. Ada ke buku untuk belajar Nihongo sensei? Recommended boleh. Okay, Fik.
Saya selalu pegang ni. Sebelum saya recommend apa-apa buku, benda yang paling penting untuk belajar bahasa Jepun is not buku but it's you. You pakailah buku paling hebat dalam dunia ni, but if you do not have the will or the passion to learn, you takkan pandai. It is what it is. I'm telling you right now. Saya pernah tengok orang yang pandai tak pakai buku. Saya pernah tengok orang yang tak pandai-pandai pakai buku. Okay. Buku ni tujuan dia adalah untuk memudahkan kita belajar. Macam Kuali memudahkan kita memasak, kita kena masak. Kita kena pandai masak lah. Kuali kita mahal sekalipun, kalau kita tak pandai masak, dan hasil dia takkan sedap juga. Kalau sekadar belajar dari anime boleh. Fixang belajar bahasa Jepun ni, dia ada dua bahagian tau. Saya bagi tahu korang Dia ada the why and the do. Korang ingat ni, ada why do belajar bahasa Jepun Japanese learning. Istilah ni sensei sendiri yang buat. So ini bukan istilah akademik secara pasti guys. The why is the theory yang korang belajar dalam buku teks. Buku teks bagi tahulah tukar macam ni, partikel macam ni, susun ayat macam ni. The do is the practical. Do dia boleh bahagi pada contoh tengok anime, contoh baca buku, contoh cakap bahasa Jepun, cakap Jepun. The why can be buku teks, kelas. In order for you to have a good Japanese learning, you need the why and then you do. And then from the do, you go back to why. It has to have this. Barulah pembelajaran korang power. Korang mesti ada dua benda ni. You terlampau banyak teori, you boleh pass exam. But you cannot be a good Japanese speaker because you don't have practical. You know why. You know how to change, tukar perkataan, apa partikel sesuai, apa tempat kosong dia. You are good at the whys. Korang pandai pada kenapa. Korang pandai pada teori. Jadi kalau korang berat dekat sebelah kiri ni, korang akan lulus ujian sekolah, korang akan lulus ujian JAPT, tapi bila masuk kerja, kuroshimasu. You will have a lot of issues bila bekerja nanti, sebab kerja tak memerlukan korang pandai teori. Kerja memerlukan korang boleh buat. On the flip side, kalau Fixang kata, boleh tak saya belajar bahasa Jepun dari anime saja? Boleh. Tapi, you hanya pandai praktikal. Bila praktikal tidak di-cover dengan teori, you will end up dengan bahasa Jepun yang pelik. Sama lah macam chess. Saya main chess for fun lah. Dia ada chess theory tau. You have to learn chess theory. Macam mana nak buat opening ini, opening itu. Tanyalah mana-mana pro dalam dunia. Top 1, top 2, top 3 sampai top 10 kan. Yang grandmaster apa semua. Diorang buat dua-dua. Diorang belajar chess theory. Diorang banyak belajar buku teks. Diorang banyak bukan belajar buku teks. Diorang banyak masuk tournament. Dia kena buat dua-dua. You need to learn, but at the same time, you need to use what you learn. And dia akan pusing macam ni supaya you have the balance. Saya bukan orang yang against teori. Saya against memberatkan bahasa Jepun hanya pada teori. Saya against that. Saya tak against belajar teori. I learn teori. I teach teori juga. Tapi dia kena ada balance. The issue is, bila kita terlampau fokus dengan buku teks, dengan kelas, mengharapkan yang itu akan buat kita pandai, kita kurang dekat sini. Sebab tu bila student masuk kelas sensei akan bagi tahu, kita buat kelas berapa jam je seminggu, you need to do some practical. Saya selalu join live orang Jepun untuk practical walaupun teori masih kurang. That's fine. Orang macam Kim, you akan bina sikit-sikit practical kan? Bila masuk kelas, saya ajar sikit je.
Kim sangka macam, oh patutlah dia cakap macam tu. Oh patutlah macam ni. Dia punya teori dia akan cepat naik. Sesi kelas kena bayar berapa? Oh, one to one kelas 45 per hour. Kalau beli banyak ada bundle price. Cuma one to one ni kita ada free 30 minit untuk orang rasa. Free 30 minit sehingga bulan Ogos sahaja booking. Maksudnya booking, kalau book bulan Julai ni boleh book, let's say hari book bulan Ogos dalam bulan Julai boleh, tak ada masalah. Sebab masuk bulan Ogos saya tutup reservation. Saya akan sambung bulan lain pula. Konnichiwa Ahmad-san, konnichiwa. Kalau kelas berkumpulan, max 7 orang. Max 7. 90 sebulan untuk 4 jam. Macam ni. Tapi saya kata max 70 tu jarang lah sampai 7 orang dalam satu kelas. Dalam kelas-kelas ni ada satu je kelas yang sampai 6 orang. Macam tu Ben, konnichiwa. Skema TCG Store ohayou gozaimasu. Hazuan-san ohayou gozaimasu. Konnichiwa John-san ohayou gozaimasu. Kyou wa umaku itte imasu ka? 今のところはね、うまくいっています。問題ないです。By the way, jangan lupa klik bio kita, follow social media kita yang lain sebab kita akan post juga di tube merah. Ada tube yang berwarna merah tu. Sisi kita akan letak video-video recording kita dekat situ lah. Okay guys. Sudah mahu pukul 1. Saya nak tutup lah, tapi sebelum tu korang ada soalan terakhir tak? Sebelum saya tutup live kita. Sebab saya tahu ramai yang nak tanya soalan kan. Saya toilet itte mo ii desu ka? Itte mo ii desu. Daijoubu desu. Kyou ka enakute mo daijoubu desu yo. Tak payah minta pun. Tak payah minta kebenaran pun. Asraf-san, kita dah nak tutup live dah pun. Satu kumpulan tu max 7 orang ke sensei? Ya betul. Tapi usually dalam 3 ke 4 orang kot. Sankashimashita. Kesian. Dah join tapi dah nak tutup dah. Kesian. Saya live dari pukul 11.20 lebih. So, saya penat. Nak rehat. Dia punya kelas tu pula macam mana sensei? Kelas dia sejam seminggu. Slide disediakan. Recording pun disediakan. Kalau korang tak sempat masuk kelas, contohlah sebulan-bulan tu tak sempat, kita ada kelas recording sahaja. Harga dia RM45 sebulan. Selalu live jam berapa sensei? Tak tentu ikut sensei. Kalau korang nak tahu sensei live bila, korang boleh masuk kumpulan hijau. Korang tahu wasabi kan? Wasabi yang pedas-pedas tu kan? Wasabi lah. Sensei umumkan di wasabi. Gitu. Nak join, baik klik link bio. JPT no shiken o uketai. Syami kalau nak ambil JPT boleh. Kalau kita buat kelas one to one ni, JLPT, saya tak akan buang masa ajar korang kanji sebab kanji korang boleh hafal sendiri. Saya akan buat sikit vocab plus grammar. Comprehension kita tak buat sebab comprehension ambil masa terlalu lama untuk buat dalam kelas, nanti membazir masa dan duit student. Tapi kalau student tu nak buat juga, tak ada masalah. Saya sarankan kalau comprehension korang buat sendiri. Kalau korang tak sure baru tanya sensei. Dan korang kena ingat tau, comprehension is vocab plus grammar. Dokain Maksudnya apa guys? Maksudnya vocab perkataan. Grammar adalah ayat yang dibuat dari perkataan. Comprehension adalah perenggan yang diperbuat daripada banyak ayat. So, ini perkataan. Ini ayat. Ini perenggan tau. So, saya sarankan mulakan dengan perkataan ayat dulu baru kita masuk comprehension. So, usually dalam kelas ni saya akan fokus dua ni dulu. Saya rasa dia dah clear sini baru saya masuk sini. Saya nak sambung buat token token masa tu. Yang token hantar kat sensei tu ke? Dareka shitsumon shita hito wa imasu ka? Ima hito ga shitsumon shite iru kedo. Tsumari
質問した人はすでにいます。後でアップデートしますね。わかりました。Apa-apa DM dekat TikTok Ataupun boleh klik link bio juga untuk tengok social media lain. Sensei, Sono pen wa doko de kaimashita ka? Yang ni dekat Popular. Brush sign pen. Ada je. Harga dia I think RM4.9 kot. Lulus exam Jepun ni boleh ambil any course ke Sensei? Tak faham. Lulus exam Jepun which one? Ambil any course, what course? University course? Of course. That one nak buat untuk orang lain. TT Shop Pub ada tak silap. Any course, university course. Any course. Any course tu maksudnya apa course. Kalau course engineering takkan nak depend dengan Japanese. Yasui yo, Ahmad-san. 4 ringgit to gurai. 4 ringgit to 5 ringgit to gurai desu. Kalau harga naik saya tak tahulah. Tapi last saya beli hari tu RM4.9. Allahu Akbar. Ada orang nama Alip Giat. This is so Gen Z bro. Alip Giat. Alip Giat. Okay. By the way, saya nak buat TikTok shop lah. Apa-apa nanti saya update guys. Kalau berkumpulan tu, kalau pula saya ajar dari segi apa pula? Dari segi kalau berkumpulan tu kita ajar all rounder. Maksudnya kita ajar perkataan, kita ajar grammar dan kita ajar kanji. Kita tak ajar terus buat ayat comprehension besar-besar. Usually masuk dalam ayat, kita masuk lesson 40 ke atas baru kita buat ayat. Arigato, habislah. What have I created? What monster have I created from my life? Okay guys, saya nak tutup live. Rene follow arigatou gozaimasu. Saya nak tutup live. Kita akan jumpa lagi. Bukan malam ni, sebab malam ni saya ada 2 jam kelas 8 sampai 10 penat. Besok mungkin. ということで、それでは皆さんご質問なければ授業終わりたいと思います。ありがとうございました。またねー。Okay.